Sebab makcik pandai. Macam buat sawah, tengok ayah kan, ayah selalu bawa. Itu yang makcik nak buat. Sampai bila mak nak cari sayur hari-hari. Nanti mak tak larat. Pemikiran makcik ni hutan ni tanah ayah ni hutan kan. Makcik tajak sikit-sikit, bukan pakai bajak, pakai apa? Tajak, cocok. Tajak, cocok. Tu yang kata tadi, satu petang 10 pokok. Esok sambung lagi, dapat 10 pokok. Jadi bila tanah ni penuh dengan pandan, makcik jual dengan jiran sebelah. Tapi daripada situ makcik berfikir, dia ada lori. Aku nanti kalau aku dah tanam pandan banyak-banyak, aku pun boleh beli lori macam dia. Cadangan makcik dulu, makcik nak jual pasar borong. Tapi anak yang pertama tu, makcik ajak dia. Jom kita tanam pandan sama-sama nak. Bila dah tinggi sekaki, anak-anak tanya, mak nak jual kat mana ni mak? Banyak-banyak. Cakap dengan anak tu, korang kan pandai. Google lah, mak mana ada telefon. Google lah nak. Itulah mula-mula dapat asal kilang tu. Itu mula-mula. Sampailah sekarang dah 13 tahun makcik hantar dalam kilang tu. Kilang buat kuih. Kuih dan roti. Yang banyaknya buat sekaya lah. Sekaya dengan kuih. Seri muka, kuih lapis. Dia banyak macam tu. Ada 3 kilang yang makcik hantar sekarang. Dulu makcik pernah minta, Singapura minta kan. Memang harga mahal. Dolar kan. Tapi makcik kira-kira tak untung. Masih rasa-rasa kan. Dapat lagi 1 kilang pun okey makcik rasa. 1 lagi. Yang ada ni 3. Kalau dapat 1 lagi okey makcik rasa.